91 Juta Batar dan pengajian dadah muda yang menghentikan budak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Anisha Fia binti Syar Nizam Dan saya Nur Alisha Safia binti Hemansyah. Pada hari ini kami ingin berkongsi tentang generasi madani cemerlang tanpa darbi. Darbi ialah singkatan kepada 6 ancaman remaja dan masyarakat, iaitu dadah, arak, rokok, vape, inhaler dan HIV. Generasi madani dibentuk dengan nilai murni, berintegriti, berakhlak dan bertanggungjawab. Namun realitinya ancaman darbi semakin menghimpit. Menurut Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan, Datuk Rusmin bin Yusof, lebih 169,000 penagih dadah dikenal pasti pada tahun 2024. Cemerlang itu hadir apabila kita berani memilih yang betul walaupun sukar. Apabila kita mampu katakan tidak kepada ancaman yang menyesatkan. Sebagai generasi madani, kita memikul tanggungjawab untuk kekal waras, sihat dan bernilai. Ingatlah, tanpa darbi kita lebih kuat dan lebih cemerlang. Sekian, itu sahaja perkongsian kami. Saya Anisha Fia binti Syar Nizam Dan saya Nur Alisha Safia binti Hemansyah. Bersama generasi madani menuju masa depan yang gemilang tanpa darbi.